melawat tanah. Tanah bendang. Ini tanah untuk aku usaha. Ada rumah nanti kat sini. Belakang tu kebun. Luasan ni hujung ni ke sana 1 ekar. Dan satu lagi yang baru beli belah sana. Ya bukan yang ni ya. Belah sana ke sana ke depan 1 ekar. So tanah untuk bersara lah. So total ada 2 ekar. So tahun ni akan buat settlement untuk tanah yang belah sana 1 ekar baru beli. Alhamdulillah. Inilah dia. Sebelah sana tanah orang lain lah. Tu kebun pisang. Belakang sana yang border ada palung tu. Tu tanah orang lain. Sawit. Sawit lama. Monyet pun banyak situ. So inilah ruangan nanti. Untuk usaha. Ada rumah sebiji. Ada kebun-kebun. Usaha lah kita. Usaha muda. Usaha muda. Kawasan yang sama macam ni. Ni 0.5 ekar. Yang tanah lapang ni 0.5 ekar. Sampai ke pokok kelapa tu. Yang bahagian yang ni ke belakang sana sama juga 1 ekar. Mana keluasan untuk tanah kosong ni dengan tanah yang ada pokok sawit tu adalah 1 ekar. Dan sana lagi yang belah sana ke belakang sana, ke depan ni tanah belakang ni ada 1 ekar. Tu tanah baru belilah. Yang sana tu 1 ekar ke depan. Daripada pokok kelapa ni bawa ke depan rumah abang dengan kakak. So kita bersara kat ujung. Tanpa gangguan. Okay guys, kita tengok palung. Tengok palung. Ni palung. Kalau kata kat Sungai Leman ni, area Sekincan, dia ada sistem palung, sistem pengairan air untuk pertanian. Inilah dia. Dia dah sana tanah orang lain. Sana ke sana. Tak jauh daripada sini, lebih kurang dalam 1 km adalah hutan simpan. So kawasan ni memang segar lah. Pakai sepadan. Inilah dia. Inilah dia tanah kita. Tanah untuk bersara. Ya, check it out.